berkata, dalam Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara umat-umat yang terdahulu ada orang-orang yang jenis yang mendapat ilham. Maka kalau ada dalam umatku orang yang demikian, maka dia adalah umat Rasulullah. Bagi Allah ini satu lagi pengakuan daripada Rasulullah SAW. Dalam cerita zaman dulu, ada manusia yang jenius. Bahkan ulama kata orang yang benar, orang yang tepat firasatnya, orang yang mendapat ilham, orang yang bercakap dalam perkara yang masa depan, tapi orang dia macam dia ramalan-ramalan yang tepat. Ada juga orang mengatakan bahawa dia cakap benda akan datang, terlepas cakap dia pun tak ingat mana pun, tapi dia cakap kalau itu jadi gitu. Ada juga yang kata mutakalimun bi kalimatil malaikah bi ghairi nubuwah. Dia cakap macam umpama dia bukan nabi tapi cakap macam seolah-olah daripada para malaikat. Atau apabila gitu orang macam ni istimewa. Orang macam ni istimewa hingga disebut lagi ada hajman Allah. Ya Rasulullah, macam mana orang tu, orang yang muhaddisun ni, muhaddasun. Nabi kata dia bercakap umpama kata cakap malaikat bercakap dengan lidah dia mengatakan dia bercakap tu maknanya macam ilham. Ha? Wali ni. Kata-kata macam bercakap itu macam seolah-olah dia diberi ilham. Ini zaman dulu. Kata Nabi zaman dulu ada di kalangan manusia orang yang macam tu, orang yang wataknya juga cakapnya itu bernas, lalu lagi ramalannya tepat, seolah-olah dia diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Sedangkan dia tak sedap cerita dia. Maka orang bertanya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Nabi kata, kalau benda itu ada pada umatku, kalau ada orang itu dalam umatku, maka dia adalah umat. Jadi Nabi memperlihatkan kedudukan Umar yang istimewa kehebatan Allah Ta'ala di belakang. Lalu ada hadis yang sebut bagaimana Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah Ta'ala menjadikan kebenaran itu melalui lidah Umar. Jadi bahkan dalam melihat Quran, ada beberapa ayat Quran yang seolah-olah menjawab Umar. Kalau Allah turun ayat dan Umar tak adalah dia Allah turun dan semua tidak boleh jika Umar tak adalah dia Allah. Akhir sekali dinamakan wal maisir wal ansab wal adlam rijs min amal syaitan. Fajtanibu la'anat. Untuk itu Allah sudi nasi berhala terhadap syaitan. Najis amal syaitan dalam kawalan. Mudah-mudahan Allah takwa. Mungkin intahilna ya Rabb. Sorry. Maknanya kadang-kadang menjawab apa nama tentang Umar. Macam dia kata, kalau ada orang macam tu di kalangan umatku, maka ada seorang macam tu, faedah Umar, itu dia Umar. Jadi kita dalam sihat Khalifah Umar. Maknanya kenyataan dia. Maknanya hingga disebutkan bahawa orang yang macam ni dia adalah orang yang istimewa. Dia akan bercakap dengan tidak pandai bohong. Dia bercakap dalam bahasa yang sedih, dan kenyataan-kenyataan itu tepat, padat, yang semua akan kepada Allah SWT. Sebab itu kita berbaca itu kelebihan Umar.
Kelebihan Umar ni sebenarnya macam tu. Lepas tu kita baca Sayyidina Umar pun Alhamdulillah. Uh, jadi walaupun bagaimanapun apabila kami sebut tentang Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar adalah orang yang istimewa. Lepas tu ada juga hadis lain. Ada hadis lain disebut mana kalau di kalangan umat-umat dulu ada orang yang diberi ilham, memberi ilham. Kalau ada orang macam tu umat tu, ilham itu orang ilham dia lah, fahuwa Umar. Itulah Umar. Allah tak Nabi sebut bagaimana dia kata Sayyidina Umar. Boleh doa kita bagaimana dengan orang syurga. Bahkan ada hadis yang kata, laukan Nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada lagi Nabi lepas pun Umar. Nak tunjuk bagaimana keistimewaan kedudukannya. Istimewa kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Baik. Apa lagi? Satu sekolah yang kebetulan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita pun tengah baca bahagian sejarah ini juga. InsyaAllah akan jumpa lagi yang kebetulan. Lalu kita sambung hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini banyak. Dan Nabi Ibrahim tiga ini banyak. Baca hadis yang ketiga, baca dulu. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala syaka ahli Kufah Sa'dan yakni bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fa'azala wastamala alaihim amara فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة فقال أما أنا فالله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصرم عنها وأصلي على صلاة العشاء وأقول في الأولين وأخفف في الأخرين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويكونون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عاص فقام رجل منهم قال له أسامة بن قتادة يبنى أبا سعد فقال أما إذ شتنا فإن سعدا لا يسير بسرير ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأتمنى ببلاش اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأقل عمره وأقل فقره وعاقبه الإسلام وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مهموم أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواب في الطرق فيغمزهن متفق عليه. Jemaah Jabir bin Samurah radhiyallahu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, penduduk Kufah mengadu berkenaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pun kita nak baca juga Sa'ad bin Waqqas. Cerita Sayyidina Umar lepas cerita ni tiba-tiba bertemu dengan cerita ni pula. Penduduk Kufah mengadu berkenaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab hingga dipecat oleh Umar Al-Khattab dan diganti dengan Ammar bin Yasir.
Sedemikian berat pengaduan mereka hingga mereka berkata bahawa Sa'ad tidak pandai sembahyang. Sehingga Umar memanggil Sa'ad dan berkata, wahai Abu Ishaq, gelarannya, mereka ini mengadu kepadanya, kamu tidak dapat sembahyang dengan sempurna. Jawab Sa'ad, adapun saya demi Allah memimpin mereka dalam sembahyang sebagaimana sembahyang Rasulullah SAW, tidak mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika sembahyang Isyak agak lama dalam 2 rakaat yang pertama dan kedua, dan lebih cepat pada rakaat 3 dan 4. Umar berkata, demikianlah perkiraan kami terhadap kau, wahai Abu Ishaq. Kemudian Umar mengirim Sa'ad ke Kufah bersama beberapa orang untuk menanyakan penduduk tentang Sa'ad. Maka pada setiap masjid yang didatanginya ditanya, bagaimanakah keadaan Sa'ad? Jawab mereka, bahkan hampir semua orang memuji kebaikan Sa'ad, kecuali ketika masuk di masjid Bani Abs. Ada seorang bernama Usamah bin Qatadah yang diberi gelaran Abu Sa'ad. Dia kata, kalau kamu tanya saya tentang Sa'ad, maka Sa'ad ini tidak suka keluar memimpin pasukan, tidak suka keluar memimpin, tidak berbagi harta dengan lain, dan tidak adil dalam menentukan hukuman. Berkata Sa'ad, ingatlah demi Allah, saya akan berdoa 3 macam. Ya Allah, jika hamba ini berdosa, hanya bermuka-muka dan mencari nama, maka panjangkan umurnya, lanjutkan kemungkinannya, dan hadapkan dia kepada berbagai fitnah. Kemudian setelah orang itu lanjut usia, selalu dia ditanya, kenapa macam ni? Dia jawab, aku yang orang tua yang kena paling doa yang sangat baik Allah di Waqas. Abdul Malik bin Amr yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir bin Samurah berkata, saya sendiri telah melihat orang itu demikian tuanya sehingga kening itu menutup di matanya. Apa nama kulit, dan ia selalu duduk di jalan untuk mengganggu garis-garis yang lalu di situ. Di zaman dulu macam ini juga lah sebenarnya begitu. Ini kira Jabir bin Samurah dia kata ahli Kufah kalau kita baca saat ni panmah pulang kan, dan saat dia wapas pula memang dari syurga. Dia pergi report ke Sayyidina Umar, dia kata dia report lah. Apabila dia report saat dia buat report, maka Sayyidina Umar apabila report kena nama soal tak jalan dulu. Kalau orang tu dalam ada kes, tak jalan dulu. Kalau tidak ada jadi orang besar, orang nak tangkap payah, orang nak soal siasat payah. Mungkin aku ni amat parlimen. Saya takut tak juga. Kalau orang dia pegang jawatan tertinggi, maknanya sangat salah. Maknanya, kira tu yang pertama. Apabila mereka itu salah, mungkin kaji dan siasat. Apabila nak siasat, maka semua pecah dia dulu dan ganti dengan Ammar bin Yasir supaya tidak mengganggu soal siasat. Konsol negara kalau dia buat salah, bukan dia buat salah, dia juga buat salah, maka kena tak jalan itu supaya orang nak siasat senang, tak ada bias. Kalau tidak, kalau nak siasat kena yang Allah dulu, payah cakap yang Allah, yang menimpan dia orang nak siasat. Akhir seluang sekali tak boleh kata tu. Dia cerita zaman Sayyidina Umar yang minta itu bukan besar Malaysia, 3 sebudunya, dan apa nama sampai wapas pula mentang faham kami, maka dia tak itu cantik dulu pecah kau dengan amat. Apa kata ahli Kufah dia report, dia report kat Sayyidina Umar dia habitat. Dia kata sehingga dia tahu saat ni semayang betul-betul. Allah kata mana
Mentang-mentang orang duduk borak sama, dia kata, "Syurah ni saya buat kurang, saya bayar nanti." Dan apabila ada laporan, maka si Umar panggil Sa'ad. Cuma dia boleh kata, "Ya Aba Sa'ad, ya Aba Ishaq." Wahai itu gelaran dia, wahai Abu Ishaq. Puak-puak ni mendakwa, dia kata buatlah. Pendakwa gini-gini muhmayang dan itu sebagainya macam ni. Apabila ada dakwaan, kena ada siasatan supaya tidak jadi fitnah. Jadi kena dakwa dulu, orang yang dakwa kena ada siasatan, nampak siasatan, kena letak jawatan dulu, ataupun dipecat dulu. Kata saat ada pun yang kata, demi Allah, kalau kata aku ni semayang, tak kena. Aku semayang macam semayang Rasulullah. Kisahnya dia tu waktu Isyak, dua rakaat pertama tu panjang. Sebab dua rakaat pertama dia baca surah. Dua rakaat kedua, aku ingatkan mak tidak ada surah. Maknanya tidak ada surah lain dan Al-Fatihah. Jadi aku begitu lah. Yang aku kata guna lagi. Aku semayang macam Nabi semayang, aku tak Nabi pun aku buat gitu. Dan kalau orang kata dia, aku kata guna. Kata Seroma, aku kata rumah kita ni puak-puak ni kata kamu. Puak-puak ni kata kamu. Seroma tak kata gitu ke apa nama Sa'ad ni sebab dia adalah sahabat yang hebat. Dan Sa'ad bin Abu Waqqas salah seorang daripada 70 yang dijamin syurga. Seroma pun dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas pun dijamin syurga. Ahli syurga mereka ni. Bukan orang. Boleh dituduh yang tak betul. Tapi oleh kerana Tuhan dia pada kajian siasatan apa? Kalau tidak orang kita sudah omong mana buang pakai. Ha? Ya. Jadi, bagian dia macam ni. Dah, saling tahu, balik balik. Gambar kalau itu ya, bukan harus. Oh, ya. Kalau tidak saya omong bagi kuasa itu lah. Ah, masalah mau orang bini Nabi jamin mau kata mana tak betul lagi. Tak. Ini. Lalu Sayyidina Umar mengusulkan Muhammad bin Muslim bawa Sa'ad berbincang di Kufah. Tanya ahli Kufah. Kata Abu Manian, siasat kami tinggal secara masa suku. Sehingga biasa dia masuk setiap masjid. Allah. Nak kena pemimpin tinggal di masjid. Masuk masjid. Tanya orang masjid dah guna Sa'ad ni. Orang kata, curang ke, orang dah ke? Buat dia Sa'ad ni. Maknanya dia orang masjid bayar. Zaman dulu apabila pemimpin datang, imam fakal dia imam tu tuan rumah abdul dari imam. Tapi tuan rumah yang tawaduk, pemimpin datang dia silakan. Gitu. Jangan terbilang. Kalau ada silakan tak boleh. Itu bukan jadi terbilang. Kelas hati tu imam. Ini terbilang harus tak pergi lah. Tu imam tu pelat. Celaka semua. Tak ada orang tu. Mari kawan itu hari bila. Maka macam tak terbilang. Jangan pegang-pegang orang sama. Bukan tekan ni pun pelat. Sama. Tak tahu maknanya. Kau tak tahu besar. Lepas kau ada salah tu kau tak tahu. Kau tak tahu yang betul. Ya, ada juga orang yang bangun tapi di tempat gitu lah. Itu masih di kelas gitu lah. Kalau apa. Jadi apabila dia pergi masjid, imam mesti akan mempersilakannya jadi imam. Ya, maknanya orang dari imam dia jangan. Orang mereka. Maka biasa tadi Muhammad bin Muslim pergi, dia kata tak tinggal satu masjid pun dia masuk ke tanya orang Melaka. Semua orang itu bagi Melaka. Oleh kerana orang dituduh tak pandai sembahyang, maka bawa dia jadi imam. Bukti. Kalau dia jadi imam, lepas orang betul. Boleh ngomong. Nak siasat tu, cara nyiasat tak kau bawa dulu. Tak kau bagi.
Bahasa siapa jadi imam? Kata yang mana? Saat jadi imam. Ada kat mana? Contoh. Saat tanya orang apa saat dia gini-gini. Orang betul tak? Jumlah kan? Salah. Sehinggalah apa nama dikatakan sehinggalah masuk satu masjid Bani Habs. Manusia banyak-banyak masjid masuk tu. Tiba-tiba itu ada seorang manusia. Dan seorang manusia dipanggil Ibnu Qudamah. Gelarannya Abu Sama. Dah apabila biasanya siapa yang kata apa berkenaan dengan Sa'ad bin Waqqas ni? Ada apa komen? Dia pun oleh kerana Tuhan minta kami untuk memberikan pandangan, dia kata maka saya terpaksa kabar. Sebenarnya kamu kabar ada, dah. Kamu kabar tapi Tuhan minta dengan maka saya terpaksa jawablah. Saat ni ini sangat. Dia tak suka turun ke gelanggang. Sedangkan tu paling mudah. Dia tak suka turun ke gelanggang. Tak suka menghabiskan juga bersama dengan orang ramai. Dia kata tak suka bersama dengan orang ramai. Dan tak suka tu membantu orang ketika orang susah. Ataupun lebih lagi, tidak bersama dalam urusan ketenteraan. Dia kata satu. Yang kedua, dia tidak membagi-bagikan harta ini dengan adil, dengan jelak, dengan molek. Ada koroni juga. Dia tak bagi pembahagian harta benda termasuk juga harta rampas sampah ni tak molek. Yang ketiga, pelaksanaan hukum dia dalam menjatuhkan hukuman dia tak adil. Itu juga. Yang pertama, tak turun ke gelanggang. Yang kedua, pembahagian harta tak molek. Yang ketiga, tidak adil dalam pemerintahan. Cuma yang memang patut tak layak jadi khalif, tak layak jadi gubernur. Dan dia nak kata macam mana? Mana orang itu boleh kata apa? Anak siapa nak bela dia? Dia pun mengaju Allah Ta'ala. Sakit sekali dah. Persoalan dengan orang tuduh. Wallahi la adu'awan Nabi Talas. Maknanya kalau jadi tuduh itu ada mana lagi. Kalau aku kata dah menafikan orang tak siapa betul yang aku dicoh. Dah orang tuduh yang itu. Maka saat kata ya Allah, aku akan berdoa dengan 3 perkara. Maknanya kalau dia betul, sama dia. Kalau dia tak betul, nasiblah. Sebab nak nafikan buat kita begini, siapa nak percaya? Maka dia cakap, demi Allah, aku akan doa 3 perkara. Kalau dia betul, okey. Kalau dia tak betul, itulah aku nak kabar. Maka dia pun berdoa. Di saat dia berdoa, dia doa. Kalau dia doa itu boleh. Sebab sakit sangat ni. Tapi dia doa dia, Allahumma in kana abduka hada. Ya Allah, kalau hamba-Mu ini cakap bodoh, kata orang buat atau riak, riak yang orang buat, itu menjilat. Riak ni, riak nak tunjuk hebatnya, ataupun nak cari nama, ataupun dia kata nak bagi orang perhati dia, nak bagi orang hebat dia, nak masyurkan dia. Dia buat dia tu kerana nak cari publicity lah. Publicity, nak cari nama, nak produk. Maka kata saat, ya Allah, kalau dia berikan 3 perkara tadi, fa'atil umur, panjangkan umur dia. Panjang umur dia. Sebab panjang umur. Panjang umur, kalau dia masak, dia tahu lah. Nabi kata, la yantamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala yarjah wa imma musian fala yastaqim. Ya Allah, panjang umur dia. Sudah Nabi kata, kalau jangan ada di kalangan kamu bercita-cita minta mati segera. Kalau dia orang baik, umur panjang, banyak pahala dia. Kalau dia umur panjang, dia orang tak molek, biasanya orang tu saja dia tak tahu.
Orang tua dia cepat tamat, jadi selamat dia. Maka yang Allah panjangkan umur dia. Panjangkan kefakiran dia. Oh ya. Jadi kalau dia berbuat sangat, apabila dia jadi miskin, waktu itu baru dia fikir dosa balik. Sebab apa dia tua, miskin pula. Besar, tua, miskin pula. Payah. Kalau Allah kali fikir hati dia, tua miskin Allah. Dia siapa nak tahu. Waktu tua ni, tak ada apa lah. Semua dengan semua orang. Walaupun dia ada kereta comel, tak ada bawa dah. Mana? Duit banyak pun tak ada bawa dah. Nak makan pun kena orang sila tak makan dengan semua apa lagi masalah lagi. Maknanya panjangkan masa miskin dia supaya waktu itu dia sedar dunia. Kalau dia pada susah, kau tahu punya. Dengan harapan ketika dia lemah, ketika dia susah tu, dia akan apa nama akan bertaubat kepada Allah SWT. Dan direwatkan pada Abu Sa'dah ni pula anak Aman. Jadi doanya tiga. Satu, panjangkan umurnya, panjangkan masa miskinnya. Yang ketiga, wa'atin lil fitan. Berikan beberapa ujian kali. Bagi ujian kali. Kalau Allah kata warna rumah itu, maka dia kata bahawa dzalika anna fa fihi jawazul du'a 'ala zalim bil fitnah fi din. Mana harus berdoa kepada orang yang zalim, supaya dia diberi ujian dalam agama dia. Orang zalim ni dia diberi ujian tadi, dia akan apa nama diberi ujian dia macam-macam lah. Tengok cakap mana dia sabar. Kalau dia sanggup fitnah kau orang, maka dia sanggup pula menghadapi ujian. Allah. Dia kata ni, apa tu? Pada cerita. Hmm. Jadi, orang tu ada doa dekat orang. Boleh ada juga doa-doa yang masa-masa tertentu dah. Dia kena zalim. Dia ni zalim ni. Dia doa. Sampailah dia doa dengan tiga perkara. Gitu dia. Panjang umur, panjang kefakiran, dia beri ujian. Jadi orang kata dah, asal Allah penerima sambil Abu Bakar hasilnya itu. Lalu ditakdirkan balik cerita ni. Uh, Rupanya kata periwara sini, umur dia panjang. Sampai ni, kening ni, jatuh mata orang dia, orang periwara. Kedua dia banyak kulit dia tutup mata. Semua. Lepas tu kalau orang tanya dia apa gini tu okey, kata inilah orang tua yang diuji. Aku terkena doa saat dapat dengan dua. Dia kata aku ni terkena sumpah saat dia Nabi Allah. Dah sangat syurga. Orang yang hidup penuh dengan dalam masa muda semua. Dia mengatakan dia buta rasanya. Dan dia ada anak 4, 8, 19, 10. Lepas tu ada satu lagi peliknya, benar-benar tua. Ujian. Benar-benar tua tu, dia masih sedang. Tahun lagi masih ini ujian keras dibangun. Jadi apabila ada warna pakcik, warna pak long, warna pak atau kiri ni, inilah doa saat maknanya apabila dia buat khianat kepada orang doa jadi sebab dia orang mustajab. Jadi hadiah kabarnya saat tu orang hebat waliullah, maka doanya mustajab. Jadi hati-hati dengan doa-doa orang. Sebab itulah kita kenapa orang nak sembahyang jenazah ramai. Sebab ada di sana katanya 40, di kalangan 40 orang ada seorang wali yang Allah mengabulkan doa dia. Ada setengah mazhab dia ada di kalangan 16 orang ada seorang wali. Ada lagi kata 20 orang, ada kata 4 orang tak boleh. Sebab itulah yang kenapa kita nak minta supaya ramai orang datang sembahyang jenazah dengan harapan di khalayak ramai itu kepada semangat wali. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu ya Allah, ampunilah dia.
Allah tak terima doa kita itu cerita Allah Akbar. Dan riwayat Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim, daripada Sa'ad, Nabi kata apa? Allahumma stajib li Sa'ad idza ni'am. Ada riwayat Tirmizi kata pernah Nabi berdoa, ya Allah, perkenankan doa Sa'ad apabila dimohon kepada Nabi berdoa kepada Allah supaya doa Sa'ad makbul. Jadi tidak heran apabila dia doa ni yang kita saat sedihnya dia orang kena tuduhan itu maka dia berdoa. Jadi dia doa sebab apa? Sebab kalau orang tarik, kalau orang tu tak tarik, jadi ini suatu benda yang apa nama nak memperlihatkan bagaimana doa orang yang baik-baik ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada dunia hari ini orang berkhianat, orang buat tipu daya sebagainya. Maka bimbang-bimbang pada doa Tuhan ni. Tapi Tuhan tak mudah doa. Tak mudah nak doa itu. Cuma kalau sakit sangat, dia telah ya Allah. Ya Allah. Itu jadi mudah-mudahan ambil cerita ini. Hamba dah sebut satu biar hamba sebut hamba cerita. Hamba baca hadis ni di Rusila satu ketika. Waktu itu ada seorang apa nama orang Palestin, ada orang tu guru. Lepas baca hadis itu mau dia kata, aku dengar orang kata asabat lidah wa sah. Aku mau baca hadis tu faham kata. Aku dengar hadis tu, dia orang Arabkan hadis tu baca hadis tu faham. Oh, dia asabat lidah wa sah. Aku telah kenal doa sah. Jadi maknanya nak menggambarkan bagaimana pasti kehormatan ataupun penghormatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para walinya. Jadi kita tidak tahu wali Allah. Tajuk kita ialah penghormatan. Penghormatan. Tadi kita tunjukkan kebesaran, kehormatan para wali. Maknanya keagungan, kehormatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para walinya. Jadi kalau wali kita tahu wali Allah tak kenal. Kalau benda-benda tak pun tak ada pakaian yang nampak. Maka saat tadi orang tu maka apabila orang berkainan dia pun boleh kata orang buat kainan saling orang doa. Doa jadi makbulkan oleh Allah SWT. Itu yang ketiga. Yang keempat pun doa juga boleh. Tadi lihat ceritanya bagaimana orang-orang yang zalim ke orang lain dan orang yang kena zalim itu berdoa, maka doa itu Allah Ta'ala pun akan dapatkan kemampuan mustajab, akan terkena kepada orang yang zalim. Dunia hari ini gitu lah. Kalau ada orang zalim berkaitan kepada rakyat celaka, orang doa tak kena hari ini, akhirat besok kena tunjukkan. Kalau Allah Ta'ala kata dunia ini, akhirat besok. Kalau Allah Ta'ala dunia mungkin dia boleh taubat dan minta maaf. Kalau dia tak taubat dan minta maaf di dunia, akhirat besok dia kena hadapi orang-orang ni dengan cara bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi juga pahala. Tapi pahala. Wallahu a'lam. Ambil akibat pahala. Seterusnya kita sambung. Sebelum ni kita lihat bagaimana Sinoma mungkin Sinoma tidak sembahyang dalam gereja, dia sembahyang di luar gereja. Akhirnya tempat dia sembahyang itu orang buat masjid dan namanya Masjid Umar Al-Khattab. Itu orang Turki. Jadi kebetulan hari ini Sinoma dan dilepas. Maka hari ini pun kita baca tajuknya adalah Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masih lagi Khalifah Umar radhiyallahu anhu siasat pada Rasul kedua. Dan tajuk kita Ka'am al-Ahbab masuk Islam. Selepas Umar selesai urusan dengan gereja sebagainya, maka lepas tu pula Umar cenderung kawasan yang terdiam. Sampai sana umat sendiri itu diikuti para sahabat dan lain-lain akhirnya membersihkan kawasan tersebut untuk didirikan semua dalam masjidnya. Orang Islam itulah pimpinan Islam.
Maknanya oleh kerana waktu itu mungkin apa nama keperluan masjid bertambah dengan kemasukan orang ke Islam. Lalu Ka'ab bin Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar merupakan seorang padri besar, yang sangat alim, Rasul kelima satu, dan tinggal di sebuah kampung di Palestin. Beliau menyimpan wasiat daripada ayahnya, bapanya yang telah meninggal dunia supaya beriman dengan Rasul akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Sifat baginda dan sifat para sahabatnya yang berhijrah ke Madinah ada dinyatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Ayah dia ni ahli kitab. Dia baca Taurat dan Injil. Di sana ada sifat-sifat Nabi dan ada sifat-sifat sahabat Nabi. Maka ayah dia pesankan dia supaya beriman dengan Nabi SAW. Dan terang pula sifat-sifat yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Dan dia pun jadi ayah dia, jadi padri kita. Jadi apabila gitu, dia kenal lah. Kalau kita tengok Sayyidina Umar, dia kenal lah. Dua dia memang kan. Memang sahabat Rasulullah. Tak datang untuk mengisytiharkan keislamannya. Di hadapan Khalifah Umar Al-Khattab. Sebab akhirnya padri ini termasuk dalam kalangan ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis mengenai umat terdahulu. Jadi dia asalnya padri. Jadi dia banyak ilmu kitab-kitab dulu. Injil, Taurat, sebagainya banyak ilmu ini. Bantu Ka'ab ni banyak meriwayatkan kisah umat terdahulu. Jadi kalau cerita-cerita zaman dulu tu, tengok dia lah. Setelah tak satu cerita mula, tapi banyak benda yang dia dapat. Ka'ab juga mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh salah seorang tentera Islam. Tentera Islam baca Quran, boleh tahu. Kalau kita tentera baca, dapat sedap. Sampai sekali waktu duduk di Sarawak tu, orang ajak pergi ke kamp tentera, di kamp Malaysia lah. Kamp tentera tu orang yang berjari penyok, jom. Mukadimah dia, qad aflahal mu'minun. Apa canda ayat lain. Kata macam mana? Ada kata kita mencakap dulu, kan ada modal ni, modal apa modal ni. Ada modal ni. Tiba-tiba dia baca pada aflahal mu'minun. Saja tu baca pada Ambo pun di Quran cari kau Quran tu tafsir ayat tu lah. Tafsir ayat tu kira hari ini wal awal wal akhir pertama dan terakhir macam ni. Tahu tak mahu tahu kalau tak mau bagi pun tak. Tapi habis tahu. Termasuk juga minum arak. Mungkin zaman 80-an dulu minum arak perempuan anak kita masuk juga. Itulah pertama dan terakhir. Tidak. Ni Ka'ab ni tentera Islam baca Quran kat dia cuba. Lihat ni kan. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqisa wujuha wa naruddaha ala adbariha aw nal'anakum kama la'anna ashabas sir wa kana amrullahi maf'ula. Allah Akbar. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab. Jadi dia dapat kitab tu. Dia ahli kitab. Jadi itu orang yang diminta bagi orang-orang yang telah diberikan kitab. Berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan ini Al-Quran yang mengisahkan kitab-kitab yang ada pada kalian. Sebelum kami Allah menyiksa dengan menghapuskan bentuk muka kalian sehingga berkurang menjadi rata, tidak bermulut, berhidung dan bermata. Seperti itu. Lalu kami jadikan sama seperti rumput sebelah belakang. Atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang daripada kaum mereka, jadi Yahudi yang melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dan ingatlah perintah Allah itu tetap berlaku. Ka'ab dengan ayat ni, Ka'ab ni dia faham sahabat sebenarnya. Maka Allah Ta'ala kata wahai orang yang diberi kitab dia, antara dia aminu bima nazalna. Hendaklah kamu beriman ke kitab yang kami turunkan. Al-Quran. Allah Ta'ala kata muka kamu tu Allah Ta'ala jadikan sama dia. Dia mati tak ada hidup, tak ada mulia. Dia suka beristighfar. Jadi ataupun kami tukar, kami kumpul macam mana macam kami kepada ashab tu ahli Yahudi.
Amai nak ngelak. Allah Ta'ala kata, hari Sabtu jangan ikat. Jangan ikat. Tapi hari Sabtu lah Allah Ta'ala ikat. Oh, ini dia ke Allah Ta'ala. Tentang Ahad, tentang Jumaat ni pergi letak bumbu. Ikan boleh masuk, tak boleh keluar. Hari hati kau masuk. Hari Ahad dia goyangkan. Kau kan? Dia ke Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, Allah masuk mereka jadi ke dan bumbu. Macam tafsir jadi ke dan bumbu. Jadi apabila Ka'ab ni dengar yang ni, bulan ni, Ka'ab jadi ke, jadi bumbu kan? Maka sekarang kalau kita apabila mendengar ayat ini, sehingga menggerakkan hatinya untuk segera mengenal Islam. Dia dengar tentera Islam baca. Tentera, kalau kita jarang dengar tentera baca. Sebab dia kalau tentera pula, sebab kali-kali dia cuma tak tontonkan. Kalau setengah negara Turki tu masing-masing tentera baca Quran. Kita ni kadang-kadang baca biasa, baca tentera, orang baca Quran. Patut tentera juga baca Quran. Perlihatkan kehebatan tentera. Macam sebut tadi lah. Majlis kita begitu, saja dibaca Quran. Pada amalan mu'minun. Sedap dah. Kita buka ayat tafsir itu adalah mudah. Baik. Ka'ab menjadi seorang Muslim di hadapan Khalifah Umar Al-Khattab. Maknanya dia beriman tu pergi syahadat di depan Sayyidina Umar sendiri. Malah dia orang besar dah, orang hebat. Maka dia kena istihad dengan ramai. Cuba bayangkan, apabila dia masuk Islam, berapa ramai lagi orang Kristian waktu itu akan masuk Islam. Banyak pahala tu. Pahala dia masuk Islam. Pahala orang lain masuk Islam itu dia. Ya Allah. Kemudian, oleh kerana dia ini seorang yang alim dengan sejarah lama, maka Umar pun membawa dia ke Madinah. Pusat tentara Islam dan memintanya supaya menceritakan kitab-kitab terdahulu khususnya berkenaan kerasulan Nabi SAW bagi menguatkan iman orang-orang yang Islam. Lalu kalau cerita zaman cerita lama-lama tu, cerita umat dulu, orang yang paling banyak meriwayatkannya adalah Ka'bul Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar. Dia menjadi melawak tabi'in. Tabi'in maksudnya gini, orang yang bersabda Rasulullah matilah Islam sempat jumpa Rasulullah. Kenapa jadi? Mesti jumpa Rasulullah. Sempat jumpa Rasulullah dan mati Islam dinamakan sahabat. Orang yang sempat jumpa sahabat tak jumpa Rasulullah dinamakan tabi'in. Orang yang jumpa tabi'in dinamakan tabi'in. Itu dia bukan cerita. Jadi dia ni di antara orang tabi'in, orang yang selepas sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan menceritakan kitab-kitab terdahulu. Semuanya riwayat Ka'ab Al-Ahbar banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Sebab tu kalau kita baca tafsir, baca hadis, kalau kita zaman itu memang Ka'ab Al-Ahbar yang diambil maklumatnya. Walaupun riwayatnya perlu ditahqiq, di sini menjelaskan, dikaji dulu sama ada sahih ataupun lemahnya dari segi ilmu riwayat. Beliau tetap dianggap sebagai seorang ulama terbilang daripada generasi tabi'in. Dia adalah di kalangan ulama tabi'in yang hebat. Golongan tabi'in ini berguru dengan para sahabat yang telah menerima ilmu secara langsung daripada Rasulullah SAW. Dia tabi'in. Dia tabi'in. Tabi'in itu bermakna mereka berguru dengan para sahabat. Kita ni tak tahu berapa generasi yang itu. Sebab kemenangan, kejayaan membebaskan kota suci Baitul Maqdis diperolehi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pada tentera Islam menetapkan diri mereka dengan keimanan, amal saleh dan akhlak yang luhur. Hal ini telah melayakkan diri mereka berjihad melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi membebaskan bumi Arabia. Jadi Allah tolong kena ada saham kita yang orang Islam kena beramal. Penduduk asal Baitul Maqdis dalam kalangan kabilah Arab yang menganut agama Kristian juga ditindas oleh pemilihan orang yang saling berkuasa agama dengan mereka. Nampak tak? Maknanya orang sama-sama Kristian,
Apabila mereka menjaga Baitul Maqdis, orang Kristian pun mereka zalim. Sebab dia bukan wali. Hal yang tersebut kerana mereka tidaklah berhama dengan ajaran Nabi Isa AS yang sebenar. Maknanya ajaran Islam telah diselewengkan. Tapi mereka kata ini ajaran Nabi Isa, dia sudah jadi ikut Nabi Isa, sedangkan dia zalim. Sedangkan ikut dia ada Allah. Macam juga zaman Nabi kita Muhammad SAW. Berapa ramai orang yang dianggap dia itu macam orang ikut Nabi-Nabi dulu, tahu ikut Nabi Ibrahim. Tapi setelah tahu ada lainnya. Gitu kan. Mereka melihat akhlak jadi apabila menggunakan ilmu ini walaupun sama agama dengan orang tapi dijadikan dizalimi. Mereka melihat akhlak mulia dan amalan para terjadi termasuk pemimpin dan pemerintah daerah Syam di bawah pemerintahan Islam. Akhirnya mereka tidak mau membantu cenderung dan pemerintahan. Artinya masyarakat sebelah itu bersama dengan Islam. Jadi akhirnya Islam mudah masuk. Jadi orang nampak yang hadir. Orang jadi tak nampak orang jahat. Tipu, bohong, khianat, janji tak tepat, lapar harta orang, dia kata baiklah. Jadi dia tak tahu macam mana. Enggak juga mati dia tak tahu. Tak dapat hidayah. So hidayah tahu. Dia rasa awam salah dengan kesalahan. Bagus ada hadis Nabi kata orang yang beriman ni di kalangan beriman ada yang kedekut. Ada yang kedekut bakhil, tapi tidak ada di kalangan beriman cakap lawak. Tidak ada di kalangan beriman ini tak kena janji. Sebab cakap bohong, tak kena janji, tak melaksanakan amanah pentadbiran, pengurusan, pemerintahan itu tanda-tanda munafik. Satu lagi berat, idza khafa fajara. Apabila tegur dia nanti. Gua fikir dia apa itu? Idza khafa fajara, daripada jadi buat jadi. Keadaan tersebut menyebabkan ketua pentadbiran dan panglima besarnya yang bergerak al-Tabun melarikan diri ke Mesir, wilayah lain di bawah penguasaan Rom yang jauh daripada jangkauan badan Islam. Waktu itu membantu meskipun boleh juga sampai dia pasti akan jadi kepada yang An-Nudwas. Baik, terus balik. Hasilnya pula kayu sehingga menembakkan lembah Nil yang subur. Itu istilah maknanya pemerintah jadi oleh kerana mereka ini zalim, menzalimi perdebatan bagi sokongan kepada Islam, akhirnya mereka kalah, mereka lalu Mesir sebab Nabi subuh. Jadi maknanya orang kafir ni pun dia nampak orang zalim dan dia nampak orang baik, nampak terlalu jahat, nampak Islam baik. Orang zaman ini dia tak nampak, susah. Dia tak nampak mana baik, mana buruk. Dia nampak baik, yang baik tu buruk. Jadi yang baik tu macam gila, nak rampas kuasa sebagainya. Dia tak nampak hati-hati tu sebagai khianat, sebagai penceramah, macam baik. Kemudian pembahagian jabatan dan tugas. Jabatan tinggalkan Baitul Maqdis paling Umar telah memantau berkeliaran serta tugas dalam undangan tempat perasaan dan jalan bagi mentarget wilayah yang dibebaskannya. Yang dibebaskan maknanya daripada kuasa Saudi. Pada yang masa yang semua Islam bagaimana yang tidak sebagai kezaliman dan kesesatan tetap diteruskan. Abu Ubaidah Ahmad belajar ditugaskan untuk menjadi ketua bagi wilayah Syam. Beliau salah seorang dari pesulama yang ditetapkan di nasional. Dia diberi gerakan Rasulullah sebagai amin Allah paling amanah dalam serta ditugaskan pada posisi yang penting pada zaman Rasulullah dan Khalifah beberapa kali. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah menjadi salah seorang yang telah dicalonkan oleh Abu Bakar untuk jadi khalifah selepas wafatnya Rasul. Ketika itu menyeru supaya orang ini semua ada Umar kepada Abu Ubaidah. Abu Bakar semua mengambil dari Umar itu Abu Ubaidah. Akhirnya diizinkan. Zaman itu Umar jadi dia mohon kamu jadi. Selepas kewafatan Abu Ubaidah disebabkan jangkitan tahun,
Umar turut menegaskan sekiranya ada Abu Ubaidah masih hidup, maka beliau yang akan menggantikan posisi Umar sebagai khalifah yang seterusnya. Sebab apa? Sebab zaman Abu Bakar dulu, Abu Bakar Jalil dan Umar dan Abu Ubaidah. Maka dia yang Umar. Dan Abu Bakar Umar naik, namun dia masih dikekal. Itu para sahabat dinampak bagaimana nama yang disebut dulu perlu segera diberikan lawan-lawan. Kita jadi kaki rasa kuasa gagah. Biar kita berdua. Nah, nampak dia cakap ada kuasa sikit baliklah. Sebelum itu Khalifah Umar menugaskannya bersama Khalid Al-Walid supaya membebaskan Halab dan Tokyo, sebuah negara yang disebut dalam surah Yasin, dan Mafraq daripada penjajah Rom. Di samping itu Amr bin As ditugaskan supaya marah ke Mesir untuk mendorong Mesir. Membebaskan itu maknanya membebaskan daripada cengkaman penjajah. Sebab mereka penjajah, yang pertama mereka beragama Buddha, yang kedua mereka dizalimi oleh penjajah. Ketika kita orang Islam, mereka bebas nak agama apa dan mereka tidak lagi. Negeri yang tempat lahir Mesir, tapi tempat lahirnya Nabi Musa. Nabi Musa lahir Mesir. Hajar, ibunda Nabi Ismail, mak Nabi Ismail. Maryam Al-Qibtiyah, isteri Rasulullah, dan juga mak kepada Ibrahim, kepada Nabi, dan nama anak Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dilahirkan oleh Maryam. Maryam Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu orang Mesir. Asal Mesir tahu Arab asalnya, masih orang Qibti. Tapi oleh kerana Amr bin Fahri orang Arab, habis keluarga maki Arab, asalnya Mesir jadi Arab orang. Itu kehebatannya, kehebatannya. Macam kita lah orang Malaysia, orang putih lah, habis orang putih. Tak cakap tak cakap orang putih, kita maju lah. Ya, ingatlah. Tapi Islam tak itu, Islam orang timur sebab apa? Sebab dia hebat. Orang baca Quran, sebab Quran ini Ramadan ini ke bawah Ramadan gelap. Ramadan tadarus kita baca saja. Paling lengkap tadarus ialah memperbaiki bacaan. Tadarus keluarnya belajar, kaji. Paling lengkap baiki bacaan. Maknanya di kalangan tadarus ada juga yang kena, ada yang dibaca juga. Tadarus paling lengkap kena betulkan bacaan tu. Lepas tu coba sikit lagi kena faham isi dia. Barulah tadarus saya tadarusan. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Kalau pelajaran itu dia yang awal itu sedikit. Tapi sebenarnya kita kena berfikir sikit makna dia. Nak tafsir pula. Macam kita tafsir pula lah. Tafsir modalnya lebih. Dibuat sekali, seminggu sekali. Nanti seminggu sekali kita habis 9 tahun. Lumpuh beda. Jadi tadarus itu dalam bawahnya betulkan bacaan dan faham sikit sebanyak. Rasulullah telah mewasiatkan supaya berlaku baik terhadap penduduk Mesir disebabkan wujudnya hubungan dengan nenek moyang baginda SAW saja, yang juga merupakan border Nabi Ismail AS. Jadi maknanya Mesir ini adalah keluarga istimewa yang Nabi sendiri minta supaya diadakan supaya berlaku baik terhadap Mesir sebab ada hubungan dengan Nabi. Sebab asal-usul Siti Hajar daripada Mesir. Apalagi Nabi Musa daripada Mesir. Itu kan. Manakala Yazid bin Abi Sufyan ditugaskan untuk membebaskan kawasan pantai Syam yang menghadap ke laut perbatasan Rom sehingga beliau Kaisaria. Seterusnya beliau ditugaskan untuk memerintah di sana dan mempertahankannya daripada kekuatan Rom yang bernama Konstantin. Tapi cerita bab Solo selesai Baitul Maqdis. Sekarang ini kita tengok juga Baitul Maqdis sekarang sama ke itu baca Baitul Maqdis bukan sekarang Baitul Maqdis sedang dijajah oleh pihak Yahudi. Cuma dengan semangat itu yang dilahirkan oleh orang di Gaza menyebabkan Israel baik. Dan kehebatan akhlak orang kafir ramai pula yang masuk Islam. Itu kehebatan itu. Tawanan Yahudi
yang berada di tangan Hamas apabila dibebaskan memberikan penghormat cukup istimewa kepada orang Hamas, sedangkan orang Tawaf banyak. Akhirnya ada juga yang masuk Islam kerana akhlak dan budi pekerti yang mereka lihat daripada orang Islam sendiri. Seterusnya krisis besar. Oleh kerana krisis besar, kita tangguh dulu. Ini kita tangguh. Krisis besar ini dah tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan sebab krisis besar. Untuk apa pun ada tugas saya kena segera. Tapi dah segera. Kan kita jadi kita tangguh dulu. Kita berkafar. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر. ربنا يسلم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله أجمعين. اللهم بارك لنا فيما تأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mana dah? Lembut. Apa hari? يا النبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أن رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصف المبارك بالمنى يا من نشور. الله يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلاة الله عليك. عليم السر وأخفى مهم دعواتي ربي حنا جميعا بجميع صيحات. الله يا نبي سلام عليك،
يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله على أحمد عدى تحرير سطور أحمد هادي محمد صاحب وجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا تفاته البدور بالحسن كما رأينا وانطلى ويسر يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت أمس أنت بدر أنت نور فغنوا بأنك سير وراي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاطرين يا مؤيد يا ماجد يا إمام القمة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين أو كصاف مرة بنا يا مشهور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع طريقات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله على من عدد حبيبي صوفي أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير يا نبي سلام لك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرى له علينا أختفى الملوك مثل حسنك رأينا أولى وجسره يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمال أنت نور فوق نور نبيك وربي وحسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب يا محمد يا عروس الخطايا أمينا وجهك إمام الملايين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برأك يا سعد يا كريم الوالدين عودك صافي المبرر إنا يمنون يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك لا ولو لك أمين سري وافى أسيب دعوات ربي أما جميعا بيمين الصيحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على من خير سطور أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جرى له علينا فتفات منه الوجود لا حسنك رأينا وانطلى وجسره يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت نور أنت نور فغنوي أنت كثير ورابي نبي صاح الصدور يا نبي سلام على
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب